membawa kapal terbang sampai di satu tempat, dia melihat ada satu cahaya yang terang sampai ke atas. Padahal apa lagi? Masya Allah, banyak kali, bukan sekali, banyak kali lalu. Maka bila dah banyak kali lalu, dia save koordinat dia. Bila sampai sahaja landing, bila dia nak tahu juga ni cahaya apa ni. Apakah cahaya yang dekat fanfare sampai ke atas? Cahaya tu ni sampai ke langit. Masya Allah. Jadi bila dah sampai turun, ternyata pergi cari tempat koordinat itu tadi, ternyata dia terlihat di satu kubur. Koordinat di kubur. Masya Allah. Jadi tanya orang kampung ni, kubur siapa ni? Orang kampung kata tu, kubur arwah pada isteri arwah sekian-sekian. Pergi jumpa dengan arwah. Tanya, pakcik, kenapa ni? Saya sebagai seorang pilot, saya nampak cahaya yang sangat terang sampai ke langit. Apa rahsia riwayat arwahnya tadi? Maka makcik tadi kata, tidak ada apa-apa amalan melainkan arwah ini tadi. Arwah tu, dia setiap malam dia ingin membaca Al-Quran. Dia buka Al-Quran, dia cuba untuk baca, tapi dia tak boleh nak baca sehingga dia mengalirkan air mata seumur hidup dia. Maka tuan-tuan, apa yang nak saya sebut, itu baru orang yang ingin baca Al-Quran. Bagaimana orang yang dah baca Al-Quran, macam mana orang yang telah menghafal daripada Al-Quran. Dan ketahuilah, apa yang dibacakan oleh anak-anak tadi, itulah yang pernah terkeluar daripada mulut yang paling mulia, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kepada sekalian alam, bahkan di antara penghulu kepada penghuni syurga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, anak-anak yang berada di hadapan ini adalah orang-orang yang hebat kerana mereka dapat membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi itu si ibu-ibu pelik. Tadi mula-mula Ustaz kata dia orang hafal 30 betul. Tapi kenapa tak khatam Al-Quran? Tengok Quran. Hafal ke tidak? Maka ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, orang yang membaca Al-Quran tanpa lihat dapat pahala. Orang yang membaca Al-Quran dengan melihat pun dapat pahala. 2 kali kata. Maknanya hari ini kita beri peluang kepada anak-anak, bukan hanya satu sahaja, bukan tak lihat, bahkan kita beri lihat yang mula-mula kita uji mereka punya hafalan, kan? Jangan banyak-banyak tu kita cuba uji. Kemudian dah selesai tu kita suruh dia tengok supaya apa dia? Supaya dia dapat tambahan pahala. Masya-Allah. Dari inilah anak-anak yang mungkin akan menjadi pewaris kita pada akan datang, orang-orang yang memartabatkan Al-Quran. Maka akhir kalam daripada saya mengucapkan jutaan tahniah kepada ibu dan